Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hakimi bin Abdul Rahman, nombor metrik 290627. Okey, untuk sebelum tu kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu Muhammad Salahuddin Anwar, Cik Muhammad Salahuddin Anwar. Seterusnya ialah Cik Muhammad bin Ahmad, dan seterusnya ialah Puan Nur Hidayah binti Syahri. Okey. Untuk tugasan kumpulan ni kami memilih perbandingan antara dua negara jiran di Asia Selatan, iaitu India dan Pakistan. Okey. Jadi perbandingan ni kita akan lihat 3 bahagian penting, iaitu dari segi sosioekonomi, sistem pentadbiran dan polisi pendidikan. Okey, sosioekonomi ni kita akan lihat dari segi keadaan hidup masyarakat, seterusnya kekayaan dia dan isu-isu sosial lah. Okey. Manakala sistem pentadbiran ni kita nak tengok bagaimana kerajaan mengurus dan mentadbir negara termasuk sistem politik mereka. Okey, dan seterusnya ialah dari segi polisi pendidikan lah, iaitu mengenai peraturan dan strategi yang digunakan untuk sistem pendidikan. Okey. Jadi kedua-dua negara ini mereka mempunyai sejarah yang sama, tetapi cara mereka mengurus negara tu, cara mereka mengurus negara dan cabaran yang mereka hadapi pada hari ini adalah berbeza lah. Okey. Jadi tujuan utama perbandingan ini adalah untuk kita memahami mengapa satu negara tu mungkin lebih maju atau menghadapi cabaran yang berbeza berbanding yang lain lah. Okay. Dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kejayaan dasar yang mereka laksanakan. Okey, seterusnya kita nak sentuh negara India dahulu. Okey. Dalam bab negara India ni kita nak sentuh 3 aspek utama, iaitu sosioekonomi, hubungan dunia dan politik lah. Okey. Dalam sosioekonomi ni, India ni dia merupakan sebuah negara yang mempunyai ekonomi yang terbesar dan paling cepat membesar lah di dunia. Ini kerana mereka mempunyai kekuatan utama yang datang daripada penduduk yang sangat besar lah, jumlah penduduk yang sangat besar, iaitu lebih daripada 1.4 bilion orang. Okey. Dari segi hubungan dunia pula, okey, India ni dia mempunyai peranan penting di peringkat global. Ia merupakan salah satu ahli lah kepada kumpulan-kumpulan besar seperti BRICS, G20 dan WTO. Jadi ini membolehkannya mempengaruhi perdagangan dan dasar dunia. Okey. Seterusnya ialah berkenaan tentang politik. India juga dia mengamalkan sistem demokrasi persekutuan, di mana adanya parlimen dan negeri lah. Jadi negara ni sangat istimewa kerana mempunyai pelbagai jenis bangsa, agama dan bahasa. Tetapi namun begitu, kepelbagaian ni adalah ciri unik, tetapi dia juga menjadi satu cabaran untuk menyelaraskan dasar antara kerajaan pusat dan negeri. Okey, seterusnya negara Pakistan pula. Okey. Dalam bab negara Pakistan ni, kita akan sentuh 3 aspek utama juga seperti negara India, iaitu dari segi sosioekonomi, hubungan antarabangsa dan politik. Okey. Dalam aspek sosioekonomi ni, Pakistan ni dia mempunyai penduduk yang terlalu ramai. Dianggarkan sekitar dalam lebih kurang dalam 240 hingga ke 250 juta orang lah. Okay. Yang menjadikannya dia merupakan salah sebuah negara yang paling ramai penduduk di Asia Selatan. Okay. Dalam bab hubungan dunia pula, Pakistan ini merupakan ahli kepada beberapa pertubuhan penting juga seperti SAARC, OIC, Organisasi Kerjasama Islam dan WTO. Jadi hubungan luar negeri ini sangat bergantung kepada kerjasama rapat dengan China,
terutamanya melalui projek besar CPEAC, Koridor Ekonomi China Pakistan, yang melibatkan pelaburan besar dalam infrastruktur lah. Manakala yang terakhir itu politik, Pakistan ni dia mengamalkan sistem Republik Persekutuan. Walau bagaimanapun negara ni sering menghadapi masalah politik yang tidak stabil, iaitu campur tangan tentera dalam urusan pentadbiran dan masalah keselamatan yang berterusan. Jadi secara kesimpulannya, Pakistan ni dia merupakan salah sebuah negara yang mempunyai populasi yang besar dan mempunyai hubungan strategik yang kukuh, terutamanya dengan China lah. Tetapi dia sering berhadapan dengan ketidakstabilan politik dan isu keselamatan. Bagi tempoh 2020 sehingga 2025, polisi pendidikan di India memberi tumpuan penuh kepada pelaksanaan National Education Policy atau NEP 2020, iaitu reformasi pendidikan paling menyeluruh sejak tahun 1986. NEP 2020 memperkenalkan struktur pendidikan baharu 5334 dengan penekanan terhadap literasi dan numerasi asas. Pembelajaran berasaskan kemahiran penggunaan bahasa ibunda dalam pendidikan awal, autonomi institusi pengajian tinggi serta penubuhan National Research Foundation bagi memperkukuhkan budaya penyelidikan. Selain itu juga, dasar ini turut menekankan digitalisasi akses pendidikan secara inklusif, khususnya selepas COVID-19. Platform seperti Diksha dan Swayam digunakan bagi memperluaskan akses pendidikan kepada komuniti luar bandar dan golongan berpendapatan rendah melalui pembelajaran terbuka dan sumber digital percuma. Walau bagaimanapun, pelaksanaan dasar NEP 2020 ini berdepan dengan beberapa cabaran. Ini termasuklah ketidaksamarataan pendidikan antara negeri, jurang digital bandar dan luar bandar, kekurangan guru terlatih, kadar keciciran pelajar menengah yang tinggi, serta kekurangan pentadbiran dan ketirisan dana. Cabaran-cabaran ini memberi kesan kepada keberkesanaan pelaksanaan dasar secara menyeluruh. Pakistan mempunyai populasi sekitar 240 sehingga 250 juta orang penduduk berdasarkan anggaran terkini Bank Dunia dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tahun 2023 hingga 2024. Jumlah ini menjadikan Pakistan antara negara paling ramai penduduk di Asia Selatan. Dari segi penglibatan antarabangsa, Pakistan merupakan ahli penting dalam beberapa organisasi antarabangsa seperti SAA, RC, OIC dan WTO. Dari segi hubungan ekonomi dan diplomatik, Pakistan menjalinkan kerjasama strategik yang kukuh dengan China, terutamanya melalui projek Mega China Pakistan Economic Corridor CPEC yang menyumbang kepada pembangunan infrastruktur dan sektor tenaga negara tersebut. Manakala dari segi politik, Pakistan ialah sebuah republik persekutuan, namun negara ini saling berhadapan dengan ketidakstabilan politik, campur tangan ketenteraan dalam pentadbiran awam serta cabaran keselamatan yang berterusan. Kesimpulannya adalah Pakistan mempunyai kepentingan besar dari segi aspek demografi, hubungan antarabangsa dan geopolitik, walau masih menghadapi pelbagai cabaran dalaman. Assalamualaikum, saya Solahuddin Anwar, nombor metrik 290615. Saya akan menyambung pembentangan berkenaan dengan analisis holistik dan penilaian kritis di antara negara India dan juga Pakistan. Jadi kita dapat lihat melalui perbandingan demografi, ekonomi dan pembangunan manusia di antara India dan juga Pakistan, kedua-duanya sebenarnya memiliki populasi muda yang besar. Namun India memperoleh manfaat demografik dividend, manakala Pakistan
berdepan risiko use bulk yang menekan sistem pendidikan dan pasaran kerja. Dari segi ekonomi, India muncul sebagai ekonomi kelima terbesar dipacu digital, teknologi digital, FDI dan inovasi. Pakistan pula berdepan ketidaktentuan makroekonomi seperti hutang tinggi, inflasi dan pergantungan bantuan antarabangsa. Perbezaan ini menunjukkan bahawa kapasiti ekonomi dan ketahanan fiskal menjadi faktor penting membezakan hala tuju pembangunan kedua-dua negara. Seterusnya, kita tengok pula pada perbandingan sistem pendidikan dan modal insan di antara India dan juga Pakistan. Jadi, India mendahului Pakistan dalam pembangunan manusia melalui peningkatan literasi, enrolment pendidikan tinggi dan juga digitalisasi. Pelaksanaan NEP 2020 telah mengukuhkan kemahiran abad ke-21 serta memperkukuh penyelidikan melalui reformasi universiti Ministry of Education India 2021, yang mana Pakistan kita dapat lihat masih ketinggalan akibat kadar literasi rendah, jurang gender, infrastruktur sekolah yang tidak seimbang serta keciciran pelajar yang tinggi. Walaupun Single National Curriculum ataupun SNC cuba untuk seragamkan sistem pendidikan, secara keseluruhan India menunjukkan sistem pendidikan yang lebih moden, stabil dan kompetitif berbanding Pakistan yang berdepan kekangan bajet dan ketidaksamarataan pendidikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad, nombor matrik 290643. Saya akan meneruskan dengan menerangkan tentang perbandingan India dan Pakistan, analisis holistik dan penilaian kritis. Kalau kita lihat dari sudut takbir urus, kestabilan politik dan cabaran sosio keselamatan India telah menikmati satu kestabilan demokrasi yang menyebabkan mereka lebih konsisten dari sudut dasar jangka panjang walaupun pelbagai cabaran yang terpaksa dihadapi, terutamanya cabaran dalaman. Manakala Pakistan pula, kalau kita lihat seringkali menghadapi perkara-perkara yang tidak menentu, terutama dari segi politik. Apabila kita melihat kerap kali berlaku pertukaran kerajaan dan campur tangan tentera yang sangat-sangat menghalang kesinambungan dasar. Dari sudut aspek keselamatan pula, Pakistan terdedah dengan ekstremisme yang melampau, konflik dalaman tentu sekali dan juga isu keselamatan yang tidak berlarutan. India pula berdepan dengan cabaran urbanisasi dan ketidaksamaan sosial, tapi lebih stabil dari segi keseluruhannya. Dan perbandingan ini membuktikan bahawa kestabilan institusi dan takbir urus sangat memainkan peranan yang besar dalam mempengaruhi pembangunan ekonomi sosial, pendidikan, dan kedua-dua negara ini telah pun menunjukkan perbandingan yang ketara dari segi aspek-aspek yang telah disebutkan. Kesimpulannya adalah dapat kita lihat analisis perbandingan antara India dan Pakistan ini menunjukkan bahawa walaupun kedua-dua negara ini berkongsi latar belakang sejarah, budaya, masyarakat, corak pembangunan, tapi mereka berbeza dari sudut takbir urus, dasar ekonomi, cara mereka mengawal kestabilan politik dan juga sistem pendidikan. India berada pada tahap pembangunan yang lebih mantap dan pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan, pelaburan dalam teknologi dan pendidikan serta sistem institusi yang kukuh. Manakala Pakistan sebaliknya menghadapi cabaran yang sangat besar dalam aspek-aspek yang telah disebutkan, termasuk ketidaktentuan politik dan kelemahan ekonomi. Dan kalau kita lihat masalah pendidikan yang sampai sehingga hari ini belum selesai, menjadikan pencapaian pembangunan mereka, itu Pakistan, lebih sukar dan lebih mencabar. Jadi itulah kesimpulan daripada analisa perbandingan kedua-dua negara ini.